Hari ni saya dapat perkabaran ada satu pergerakan terancang untuk menginaya Sir Azri ni. Ini komplot terancang yang mana nak menutup mulut ini. Jadi mereka nak buat tangkapan dengan satu tuduhan yang direka-reka, diada-adakan, yang kononnya Sir ni terlibat dengan perdagangan manusia, terlibat dengan pelacuran. Sebab apa? Daripada dulu mereka nak tutup mulut ni. Mereka saman berkali-kali, mereka tuduh mahkamah. Semua seadab. Tak ada apa yang kita nak takut sebab kita di jalan perjuangan yang benar. Tapi nak tangkap, nak simpan lama ni macam mana? Inilah yang menjadi masalah kepada mereka. Saya tak terlibat dengan kongsi gelap. Jadi memang tak boleh lah nak tahan sosma. Macam GSB. Kan GSB kan kena sosma. Kononnya kongsi gelap, pertubuhan haram. Saya tak ada, saya tak terlibat. Satu lagi cara, perdagangan manusia. Kononnya saya ni terlibat dalam pelacuran, perdagangan manusia. Jadi oleh kerana ada saksi bagi tahu, maka saya boleh ditangkap, maka dia tahan di bawah sosma. Mana-manalah pihak berkuasa. Jangan inai orang. Kalau kes tu tak ada, jangan diada-adakan. Jangan buat-buat ni. Sebab tempoh hari saya kena amlah. Serbu datang rumah, geledah. Lepas tu pukul 1 pagi tangkap. Media lapor, ni muka ni songlap dana orang awam. Ada orang percaya. Sebab polis dah tangkap. Tapi tak ada pertuduhan pun. Sampai sekarang tak ada. Akhirnya amlah bebas lah. Pas daripada amlah, semua dah serah balik. Kenderaan semua dah serah balik. Sekarang ni kena buat lagi. Supaya kau nak yakinkan rakyat bahawa muka aku ni orang yang terlibat dengan penjenayah. Kepada mereka-mereka yang terlibat dalam konspirasi ni. Anwar Ibrahim tu banduan jenayah liwat. Kau orang semua ni jangan jadi bangsat. Faham tak? Kes Faizal Alim kena simbaisi. Tak ada sampai sekarang. Yusuf Rota kena naya 9 bulan 10 hari letak dadah dengan pistol. Tak ada. Sekarang kau nak naya lagi ni. Selagi mana kau rasa kau mampu buat, kau buat. Tapi ingat, hari pembalasan untuk engkau ni dunia dan akhirat. Mana-mana yang bersekongkol, yang terlibat dalam menginaya siapa saja ni, korang akan dapat balasan setimpal dunia akhirat. Dan aku janji, aku takkan lepas korang. Cara satu je, nak matikan aku ataupun jangan bagi aku hidup tu je. Kalau aku hidup, engkau tahulah nasib korang semua. Dan saya nak bagi warning pada mereka yang diberikan amanah ni. Jangan naya orang, berat hukuman dia.